diberitahu. Ustaz Abdul Somad, kita di Brunei Darussalam berpegang kepada akidah Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tauhid, dalam masalah fiqh kita bermazhab Syafi'i, dan dalam masalah tasawuf kita Sunni, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Maka jangan keluar daripada ini. Saya diam, sebab saya ini memanglah itu. Tapi saya tak jawab. Takkan saya katakan memanglah aku macam itu. Sebab itu mesti dijaga. Kerajaan mesti menjaga itu. Sebab kata Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, fungsi daripada kerajaan gunanya adalah ra'id din wa daulah. Ra'id din, menjaga agama. Jangan sampai orang datang merusakkan akidah Ahlussunnah, merosakkan sehingga muncul kerisauan jamaah, ikhtilaf fiqh, ikhtilaf. Alhamdulillah terjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Abul Hasan Al-Asy'ari, fiqh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi kita pakai fiqh Syafi'i. Ini semua untuk menjaga umat. Maka dalam sembahyang begitu juga. Alhamdulillah imam-imam kita menjaga itu.